Pembayaran tu nanti WhatsApp lah. WhatsApp. Oh, Nanti saya kita WhatsApp abang WhatsApp. dulu. Dulu Abang bagi location sekali pun boleh yang sana. Okey baik. Nervous saya. Dia pagi-pagi customer pertama. Oh, customer pertama Betul. Kita last sikit. Customer mana? Customer abang ni daripada tadi kampung apa? Kampungnya dekat sini saja tapi Bengkok. rumah Kampung Bengkok. Kampung Bengkok. So dia nak balik ke Rawang Selangor, singgah sini sebentar terus tersul. So akak akak pun tersul tadi apa? Tersul tanpa sengaja. Alhamdulillah. Okey bang. Okey, baik insya-Allah. Okey baik insya-Allah Kak. Okey, sama Kak pun. Terima kasih Kak. Sama. Terima kasih. So, sama-sama Acik. Terima kasih datang sini. Bibos daripada jauh, Selangor. Okey, Bibos ni dah selalu lalu depan Gurau Bosijan. Sebab Bibos punya kampung ni dekat Parit Bengkok. So, pagi-pagi ni first customer Binjai yang layan. So, rezeki Binjai yang dapat sold kan so far 15,000 lebih. So far Kelang Bosijan P30. So, untuk geng-geng daripada jauh jangan risau. Kita penghantaran memang banyak. Kita banyak trip dan lagi dah nak raya ni. Abang kata Bosijan bulan 2 mungkin tak cukup barang ni geng. Macam mana? Tak cukup dah Bosijan. Datang sini.